kita nak berjalan di Jonker Walk sebelum balik ke Mountain Minggu 9. Dia nak pergi Galeri Mami kat Jonker House. Oh, jenuh memusing cari parking. Yalah, nak macam mana hari cuti kan. Memusing baru berjaya dapat parking. Nyanyian tradisional. Kebetulan pula lalu-lalu ada persembahan nyanyian tradisional Cina. Jadi nak sembang tak boleh. Belah mana? Belah sini kot. Belah sini kot. Jonker House. Kita nak pergi Galeri Mami sekejap. Jom dek, kita lalu tempat teduh kat depan sana. Ni panas ni. Okay, lalu tempat teduh. Lepas tu baru kita cari Mami tu belah mana. Sekejap. Sekejap. Ni kawasan dia. Dia jual makanan. Dia ada jual macam-macam lah. Turut refleksologi. Mami kat depan tu. Betul lah tadi. Dia macam-macam lah kawasan ni. Pakaian pun ada jual. Buah durian pun ada. Yang mana? Ni macam ada VIP lalu Ada VIP lalu kot. Akan viral. Jom. Ambil gambar jap. Kat tu Instagram. Ambil gambar dulu ya. Nak bergambar lu pula kejap. Sekejap. Dah. Pergi dulu.
Depan tu sikit je. Galeri Mami. Sama sibuk dengan pelancong-pelancong luar. Aduh. Kita pun sama naik nak pergi jalan juga tengah panas ni. 因为这个人会打铁。 come back and then work some more experience and then Okey, kita lintas jalan. Sebab Mami tu duduk belah sini. Okey, kita dah sampai Galeri Mami. Okey. Junker House. Sudah rambang mata. Ambil bakul, ambil bakul. Ambil bakul. Oh, macam ada. Saya sudah rambang mata. Ni bahagian snack, keropok. Oh, ni dia punya Maggi lah. Dia punya nama Mami. Kat Malaysia semua benda panggil Maggi. Okey, dia panggil Maggi Mami. Ni area dia. Ini mi goreng. Itu dia punya souvenir. Nak beli boleh. Bagus lukis. Ambil gambar lu. Kita masuk dalam kita tengok. Oh, ni bahagian cedera hati tu. Oh, baju ada, beg ada. Oh, dia campur. Belah sini masih jual ni. Instant. Emergency kan, emergency okay, tak apa. Emergency I give how many time lah the good emergency kan, I give how many time lah. Jangan no already, so Kalau nak beli cedera hati.
Tu sama je. Sama yang kotak ni, sama je. Itu tak ada apa. Dah, itu tak ada apa. Sedang sesi perbincangan. Tambah lagi. Okay, settle. 2 beg. Okay, angkat tu. Okay, thank you. Okay, adik, no. Okay, settle. Pusing-pusing galeri mami ni. Dapatlah 2 beg. Dah, jom. Nak ke? Adik nak apa tengok baju yang mana adik nak ambil satu. Besar sangatlah. Dah, jom. Dah, jom. Jom kita keluar. Okey, settle. Apa nak naik atas dulu ke? Naik atas tak bawah ni? Tak bawah. Nak naik? Pergi naik. Oh. Okeylah, jom. Jomlah. Jom. Okey, selesai shopping dekat galeri mami dekat Jonker House. Okeylah. Jom. Dah, jom. Okeylah, kita nak bergerak balik dah. Kejap lagi mungkin nak ke Batu Berendam jap, lagi cari coconut shake. Lepas tu baru kita gerak balik. Okey, jom. Okey, kita dah sampai di coconut shake Batu Berendam. Yang viral tu lah. Sebaik parking ada. Sampai-sampai tu terus ada parking. Jom kita pergi tengok apa yang ada selain pada coconut shake. RM18,000 dah. Okey, tu dia. Dah tinggi tanda dah. Dah siap dah beli. Coconut shake
Apa ni? Kuih bakar. Coconut shake, kuih bakar. Apa ni? Apa? Keria. Keria. Adik-adik. Dah habis. Dah habis. Okay, jom. Ada makan jelly ball. Oh, jom. Jomlah kita balik. Dah settle semua. Kita nak bergerak balik ke Mantin, Negeri Sembilan. Okey, terima kasih kerana menonton. Bye-bye.